Satu perkara yang membuatkan jiwa kita tenteram ataupun pergi ataupun yang memberi makna kepada hidup kita ialah bagaimana sarapan penting untuk badan, harapan sangat penting untuk jiwa. Harapan kita pada Allah, mengharapkan kasih Allah dan juga kasih daripada manusia, harapan kita untuk berjaya dalam hidup, harapan kita untuk lakukan sesuatu dalam hidup yang bukan saja berguna untuk diri kita tapi untuk orang lain. Daripada percubaan-percubaan semua ni, semuanya adalah latihan ataupun ujian untuk sediakan jiwa, minda dan juga badan saya untuk buat sesuatu yang besar. Pada masa tu, bayangkan kalau saya tak ada satu perkara kecil yang dipanggil harapan. Bayangkan kalaulah saya tak mengharapkan kasih Allah, saya ikut emosi saya. Tak apalah, aku terjunlah, aku dah tersakit dalam hidup. Kalaulah saya ikut minda saya, minda saya kata, tak, orang sekeliling kamu semua jahat, tak boleh percaya. Mereka semua ni ada sesuatu agenda, saya ikut minda. Habis saya, dah mati ke apa ke, ikut orang yang anasih-anasih ke. Tapi apabila saya stabilkan minda saya dengan jiwa saya dan badan saya, setiap ini adalah rezeki ataupun hadiah yang diberikan Allah kepada kita. So saya mula jaga badan saya dengan makan sihat, jaga kesihatan. So bila semua perkara ni, harapan juga. Saya semuanya bermula daripada harapan yang kecil. Bayangkan, fast forward 10 tahun dah berlalu. Alhamdulillah, saya sekarang dapat kasih yang cukup.